Tak, kita kata ni ikan segar ni baru sampai ni. Kita beli tuan-tuan banyak online kan, mana tahu. Sampai rumah tuan-tuan ulak dah. Tak? Oh, dia kata baru sampai, apanya busuk habis dah. Macam saya tuan-tuan beli durian, kita nak bantu satu, kita nampak Pak Cik ni naik motor tuan-tuan, dia bawa durian ni. Tak tahulah Pak Cik ni ada kat sini ke, bertaubat lah Pak Cik tu. Kita kesian dia nampak gaya dia naik motor bawa durian. Kita belilah tuan-tuan. Beli. Oh, dia kata bagus durian ni, sedap-sedap ni, dia kata lah. Kita pun Allah, bawa balik tuan-tuan. Buka-buka busuk habis. Tak, nak bertukar dia jual pasar malam tuan-tuan. Tak, pasar malam kejap je, pukul 9 habis dah. Yang kedua, ditipu kilo kita tuan-tuan. Durian tu sepatutnya 2 kilo ke, dia kata 3 kilo. Balik-balik isteri tanya berapa ni, saya kata ni, oi, mahalnya. Ini 3 kilo. Isteri saya ni jadi cerdik sikit, orang rumah dia biasa beli barang. Dia kata 3 kilo, apa kecil kan ni. 3 kilo tadi. Timbang tuan-tuan, letak 2 kilo lebih ya. Allah, kena scam lagi. Ni nak cerita bahawa dia tidak jujur dalam bermuamalah. Hari tu saja dia boleh meniaga tuan-tuan, esok lusa orang dah cam dah.